Mantap kasih lekong. Ish. Macam ni. Macam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Alhamdulillah, setelah sekian lama akhirnya kita bertemu kembali dalam misi yang ke-81 Azman Ikan Bilis. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah sudi dan tetap setia menunggu video yang saya bakal terbitkan. Alhamdulillah, kesetiaan anda amat saya hargai, dan itulah yang membuatkan saya lebih bersemangat untuk meneruskan misi video-video panjang macam ni, insyaAllah. Okey, waktu sekarang pukul 7.03 pagi. Hari ni hari Sabtu. Bot ikan bilis telah pun siap. Barang-barang semua dah ready. Sikit informasi bot ikan bilis lagi ada sikit kerja baik pulih. Ada sikit masalah dengan gear dia, dan juga ada terlampau banyak tritium. Kita dah scrap tritium tu agar dia lebih ringan dan menyimatkan minyak. Jelas setelah sekian lama tak turun ke laut apa yang saya lakukan, saya telah mendirikan sebuah pondok di sini, anda lihat tu. Bolehlah tempat berteduh untuk simpan barang sikit. Dan juga anak saya telah melangsungkan perkahwinan dah selesai lah, semua dah selesai. Alhamdulillah, bulan 7 hari tu. Lepas tu nak turun ke laut, tapi keadaan angin tak berhenti-berhenti. Hari ni rasanya okey sikit lah. Okey, hari ni lokasi memancing ke Pulau Angsa. Saya akan memancing di sekitar Pulau Angsa je lah, di tepi-tepi tu. Just kita relax-relax untuk ambil tune, datangkan kembali mood untuk memancing. Okey, set hari ni saya buat yang ringan-ringan saja. Set semua set spinning lah. Hari ni saya solo. Saya masih menunggu umpan dari rakan saya tu. Lepas tu kita akan bertolak terus ke Pulau Angsa. Okey, pukul 7.25 pagi kita telah meninggalkan Pengkalan untuk misi hari ini. Cuaca hari ini memang cerah lah, diramakan cerah. Sedikit informasi untuk anda yang belum tahu di mana letaknya Pulau Angsa. Dari tempat saya ni naik ke utara dalam 30 km dari sini. Perjalanan kalau bot ikan bilis ni kita bawa dalam 4,500 ataupun 4,800 RPM. Kita akan sampai dalam masa 45 minit ataupun 1 jam, bergantung pada keadaan ombak dan alun lah. Rasanya pagi ni tenang. Gunaan minyak pergi balik dalam 1,5 tong lah, dalam 30 liter lebih sikit lah. Sebelum pergi kita pakai life jacket. Ini undang-undang kita kena pakai. Sentiasa pakai masa di laut, masa memandu bot, masa di atas bot, dan masa kita memancing lah, kita pakai life jacket. Ini kita akan merasa yakin dan lebih selamat bila ada benda ni lah. Terima kasih pada Sikat yang telah menyumbangkan life jacket untuk saya. Terbaik, terima kasih banyak-banyak. Moga anda diberkati rezeki. Okey, kita bertolak tanpa melengahkan masa lagi. Rakan-rakan saya pun ramai yang turun hari ini. Okey, let's go. Matahari cukup cantik bersinar di belakang. Ayo, doakan yang terbaik untuk kali ini, untuk misi pemulih semangat, untuk ambil tune Azman Ikan Bilis misi 81, insyaAllah. Cinta asmara, oh kekanda.
Okey, alhamdulillah waktu sekarang pukul 8.12 minit pagi seperti yang diramalkan kita sampai di Pulau Angsa ngam-ngam lah dalam 40-45 minit. Perjalanan pagi ni cukup cantik air macam kapet lah, cukup tenang. Okey, sampai kita ke Pulau Angsa Inilah salah satu yang saya suka tentang memancing. Ikan itu bonus lah, kalau dapat ikan memang terbaik. Tapi pemandangan yang macam ni, pagi yang indah, yang dingin, yang nyaman, cuaca yang cerah, laut yang tenang, yang cukup menenangkan jiwa. Inilah boleh menghilangkan stres kita. Kena pula tertarik. Nikmat guys. Kita tenang-tenang dulu, kita hirup, tertarik dan juga hirup udara yang segar pagi ni. Mudah-mudahan rezeki kita hari ni dibukakan InsyaAllah. Kita berdoa lah, mudah-mudahan ada rezeki ikan-ikan di Pulau Angsa. Saya tak mimpi ikan yang besar-besar lah dapat untuk menghilangkan, mengembalikan suasana. Rasa tarikan ikan pun dah cukup lah. Kita tenang-tenang dululah. Memancing mengajar kita kesabaran dan tenang. Okey, kita serapkan dalam kehidupan kita. Sabar dan tenang sajalah apa juga rintangan yang kita hadap. Okey, Pulau Angsa dia ada dua pulau Yang ni pulau besar Pulau Angsa lah. Ini nama dia pulau apa saya tak pasti. Ada alat bantuan pelayaran di sana rumah api, lighthouse untuk membantu kita mengesat kedudukan Pulau Angsa. Panduan kapal, ada radar juga di situ. Dijaga oleh pihak berwajib kita pihak berkuasa. Depan kita ni dia sotong 10 ekor. Kita nak ubah dia dulu masuk dalam kotak umpan lah, kasih dia segar sikit. Kita menggunakan canggut sotong kurita saja, sotong akarak. Mata pun satu saja. Okey. Pancing kita yang pertama. Okey, satu dah. Guys, ada. Push. Lukang Push. Belukang lah guys. Aduh, tak boleh ni, tak boleh. Kita lepaskan balik lah, bukan target kita. Kita pindah. Saya siapkan lain pancing dulu baru kita pindah dah. Mana tahu naik jenahat sini, kita tak jadi pindah. Aduh. Okay, kita baling dulu, baling lagi sekali. Satu lagi try, one more try. Ada lagi guys. Oh, ini besar ni. Berdoa. Tapi tak melawan guys. Ni kalau belukang kita pindah Tapi macam dia je ni. Aduh. Besar ni. Wih, lawan Wih, lawan dia. Dia melawan. Oh, jenahat lah kau. Jenahat lah satu. Sama tak dapat jenahat ni. Tengok jap. Allahu Akbar. Pindah lah guys. Confirm lah. Ada media apa-apa besar ni. Ada empah setakat ni. Tak bersyukur juga, sedap juga layan ni, tarikan ni. Besar ni, 10 lebih ni. Kang Blos. Pindah lah. Tak boleh jadi. Pindah. Kang Blos.
Oi, hai, Kang Lus. Ini dia makan sotong siapa ni nampak? Up. Tenang. Kita dah menarik 2 ekor Kita cuba lagi lah. Satu pancing dia belum siap Kena gunakan umpan yang sama juga Inilah lebih yang sotong susah nak habis. Ini sotong dari mulut ikan belukang tadi kita cangkuk sekali lah. Try, tak tahu. Cuba last. Okay, touchdown. Okay, kita pindah lah. Kita pindah ke belakang pulau. Let's go. Okey, kita cuba di sini pula. Okey, kita dah pindah di lubuk baru pukul 9.30 pagi. 5 pancing kita dah kerja. 1, 2, 3, sebelah kanan 1, sebelah kiri 1. Okey, kita nantikan. Mudah-mudahan ada sini jenahah ataupun gerut-gerut ke ataupun pari insya-Allah. Hantam ke selekung. Jam. Yes, alhamdulillah. Tidur. Ush. Inilah dia jenahak kita yang pertama. Alhamdulillah, ini tertanda jenahak dara dalam 800 ke 900 gram. Sedap-sedap ni. Terbaik. Ini yang kita cari Tadi dah permulaan 2 ekor belukang Yang ketiga ni. Alhamdulillah, syukur. Lagi. Lagilah. Kita baling yang ni dulu. Ada guys. Ada. Alhamdulillah. Kat sini dia tak besar-besar sedap saja ni. Okeylah ni. Dia nak dara. Alhamdulillah, syukur.
Kita gunakan umpan yang sama Janggut dia je. Mata satu, tak payah besar-besar Sebab ikan ni pun tak besar mana. Tapi ada yang besar. Pitakan ni pun okey lah. Alhamdulillah, syukur. Okey, kita bandingkan lagi. Okey, terbaik. Waktu sekarang hampir pukul 11 2 minit pagi. Air dah mula surut. Bot belakang dah menghala ke utara. Kelihatan di depan ada rakan-rakan saya. Ada 3 buah bot, 1 pangkalan. Ada 1. Depan ada 1. Sana pun ada 1. Adalah guys, lengkungan dia cukup cantik Lama. Tak lekat lah, tak lekat. Boleh tahan tu dalam sekilo lebih Tak apa, kita cuba lagi. Nanti kita sambung kalau ada aksi yang lebih menarik di sini pula angsa. Menggasak. Aduh, tahniah. 11.37 masih belum ada lagi. Nampaknya rakan kita di sana tu dapat naikkan seekor jenis dara lah. Yo, lari. Lari guys. Kak kecil je. Alhamdulillah. Walaupun tak besar, dalam 4-5 kilo lah. Nak berpindah sebenarnya. Tapi angkat pancing dia timbul berat je. Inilah namakan rezeki Okay, ini ikan pari kita tak besar lah, dalam 4 kilo ke 5 kilo lah. Kepal. Saiz ni memang sedap daging dia lembut. Kalau nak buat masak asam pedas, nak bakar pun inilah dia. Ni harga dia mahal sikit pada yang besar-besar. Alhamdulillah, memang cukup-cukup sedap ni. Terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bye. Tak besar, tak besar. Tapi
nak dara. Sila. Tak marah. Ikan dalam air bukan saya punya mah. Ya lah rakan-rakan kita mancing sebelah-sebelah saja. Alhamdulillah pun naik seekor ni. Apa kau? Baik. Kita teruskan. Mainkan sotong kita kecil-kecil. Kita campur sekor-sekor. Okey, ni ikan kita. Tak besar. Pulang rasa ni memang saiz ni lah. Ui, ada lagi. Melengkung kan tadi tapi tak dekat. Dia nak dara. Pulang rasa. Guys, ada lagi guys. Wow. Baik guys. Wow. Makan nasi tengah hari guys. Pukul 1 lunch. Lunch pukul 1. Ya, kita cari je. Guys, jangan marah-marah kawan-kawan, rezeki. Jom rekan sebelah kita. Derek ni satu bengkalan. Oh, buka mulut. Telannya. Okey, kita teruskan. Okey. Ni dia guys. Ikan kita. Okey. Alhamdulillah, saiz cantik-cantik ni. Memang saiz 900 gram, 1 kilo. Alhamdulillah. Bye. Waktu sekarang hampir pukul 4 petang Sejak dari pukul 2 tadi, masa air nak pasang semula, angin datang, angin agak kencang lah. Sampai sekarang tak berhenti lagi alun dia. Biasalah kalau beralun macam ni agak sukar sikit lah untuk kita menaikkan ikan. Kita akan tunggu laut reda sikit dan kita akan terus balik lah ke penggalan. Waktu sekarang pukul 5.30 petang. Saya rasa selanjutkan 1 jam lagi hingga ke 6.30. Ramalan windy tadi saya tengok pukul 5 ni dalam 12 knot angin dia tadi. Kita cuma ingin menghabiskan umpan, ada 3 lagi. Oh. Jadi perambut dia halus Jadi perambut dia memang 40 pound. Ini agak besar dah. Tak apa, tak ada rezeki. Ke badan guys.
Ada rezeki. Oh, ada rezeki. Bisa. Lagi lah. Nampaknya bukan tali perambut yang putus yang main. Hampir 1 jam bertarung cukup penat. Kita nak pergi menaikkan ikan juga, satu perkara yang penting memerlukan teknik dan skill dan kesabaran dan juga sedikit luck. Kita dah usahakan tadi 6.5 sikit badan ni. Saya rasa cukup lah. Okey, 6.23 misi mengembalikan tiun Azman Kamili setelah lama tak turun ke laut. Alhamdulillah ada rezeki. Jenah rasanya ada jenah dara ada 4 ekor rasanya. Seekor pari dalam 4 kilo boleh tahan lah, tapi 2 ekor putus yang last tadi bapak pari tu ataupun mak pari dah besar betul, tapi tak naik. Tak apa, ni biasa. Saya ulas sedikit. Pagi cuaca cantik, semua cantik tengah hari. Sampai pukul 1 cantik, pukul 2 sampai pukul 5 tadi beralun, masuk pusing 4-5 kali, menyorok sini, last kali di sinilah. Kita tengok ikan. Adalah untuk lauk, peti sejuk dah lama kosong. Okey, ini pari kita yang pertama Ni okey, alhamdulillah. Ini jenah dara. Ini tanda lah, compel. Ini pun jenah dara. Ada lauk Ada lauk. 1 2 3. Cukup lah. Yang lepas jangan dikenang lah orang cakap, biarkan dia berlalu pergi. Terima kasih kepada anda yang terus sudi menonton dan menyokong video Azman Kamilis. Pada subscriber yang baru, saya ucapkan selamat datang. Yang lama, terima kasih banyak-banyak. Jika anda suka video-video saya terbitkan, tolong subscribe. Kalau saya tak ada dengan video-video panjang misi macam ni, saya buat video pendek lah. Apakah aktiviti saya yang lain. Follow TikTok saya Azman Kamilis. Kalau dapat naik pari tadi kan best kan. Cukup lah. Yang lepas jangan dikenang lah orang cakap, biarkan dia berlalu pergi. Rasa tekilan juga. Saya tak mimpikan yang besar-besar lah. Misi kita sebenarnya kecil-kecil je. Bila bawa pancing yang besar, tak naik. Yang naik pun kecil-kecil. Bila bawa set yang kecil-kecil, yang naik besar-besar. Susah nak diramalkan. Itu sajalah. Okeylah, betul-betul habislah. Kita berjumpa lagi di lain video, di lain misi. Salam sayang daripada saya Azman Kamilis dari Pulau Angsa Port Klang, Selangor, Malaysia. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Salam sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ombak nan bayu, siulan melambai, perang selesai, menentu hari usai. Jurang belenggu di dalam dagingmu, darahmu tuntas mengalir perlekas, menjalin api, lahir kembali, mencebis tirani, menebus kembali, menjalin api, lahir kembali, mencebis tirani, menebus kembali, menjalin api, lahir kembali, nadi-nadi, mencebis tirani, menebus kembali, ku menuju padamu api. Belenggu di dalam dagingmu, darahmu tuntas mengalir perlekas, menjalin api, lahir kembali,
lahir kembali, mencebis tirani, menebus kembali, menjalin api, lahir kembali, nadi-nadi, mencebis tirani, menebus kembali, ku menuju padamu api, membakar, menyala, hancurkan semua sampah dunia, mereka terbuka, biadab mereka retak binasa. Dengan sopan ku menegaskan, dari mana kau datang? Hai syaitan-syaitan, dari bukit kembalilah ke bukit, dari laut pulanglah ke laut. Ku tak terjamin dengan kerajaan Sulaiman dan jalinan ini api. Percayalah, ilmu ada di dalam dada, hanguskan mereka. Percayalah, apimu ada di dalam dada, hanguskan mereka.